Menapa dak pemain nefok dia? Gapo dia bagi kita boikot Maggi. Bagi kita boikot tu. Mu perasan tak? Mu tak perasan ke? Meh aku royak. Okey. Bapa dia tak cash duit. So, patu bapa so lagi boleh beli macam Milo. Barang-barang kita boikot je boleh beli. Mu perasan tak? Bapa tak boleh beli barang basuh. Ikan ko. Sini tak usah fikir telah cash lah. Ikut orang nak gapo pun duit. Macam sebelum ni hak pemerintah. Mu perasan tak? Menapa dak pemain nefok dia nak support apa dia ni sebenarnya ni. Aku nampak dah benarnya aku malas gag-gag ni. Nampak tak bagi gapo dia? Milo, Maggi kita kena beli ni. Hak pakai duit 100 je tu. Apa tak boleh bagi lain? Keruk. Kenapa kerajaan tak bagi RM100 SARA tu dalam bentuk cash? Bayangkan kalau kerajaan bagi 100 cash pada semua rakyat Malaysia, kan senang, tak payah nak beratur panjang kat pasar raya nak beli barang-barang. Dan yang paling pening kalau sistem problem macam baru-baru ni kan. Bila saya baca dan kaji, rupa-rupanya adalah beberapa sebab kenapa 100 tu tak diberikan secara cash. Yang pertama sebab nak kawal perbelanjaan. Bila masuk MyCard, kita hanya boleh beli barangan yang tertentu sahaja. Contoh macam beras, minyak, telur, roti. Kalau cash ni takut nanti ada orang beli selain daripada barang keperluan. Contohnya nak beli tiket wayang ataupun beli barang direct dari China dekat TikTok. Kedua, disebabkan nak kekalkan duit tu dalam ekonomi tempatan. Bila guna MyCard, duit tu dibelanjakan di kedai fizikal di Malaysia saja dan dia tak keluar luar negara lah. Dan yang ketiga, data untuk kerajaan. Dari sistem makasih tu kerajaan boleh track record orang beli apa, kat mana. Jadi nanti next bila kerajaan nak buat polisi subsidi ataupun nak buat kawalan harga, dia lebih mudah sebab ada data tu. Dan yang keempat, kos kerajaan lebih terkawal. Bila buat macam ni mungkin ada orang dia tak redeem. Jadi kalaulah tak redeem tu secara tak langsung kerajaan bolehlah jimat. Mungkin berjuta-juta ringgit. Ada juga kekurangan sistem ni. Antaranya ada yang kata peniaga kecil mungkin tak dapat manfaat. Sebab apa? Sebab redeem ni kebanyakannya adalah dekat pasar raya besar kan. Yang ini mungkin kerajaan boleh perhalusinya pada masa akan datang. Mungkin pakar bidang macam Tuan Nazri Hamdan boleh komen sikit lah apa kesan mikro dan juga mikro dia lah. Lepas ni agak-agaknya lah kan, kerajaan patut tak teruskan dengan cara yang macam ni atau better sahaja berikan cash? Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.